Okey, itu tadi dah sedikit pemandangan-pemandangan. Sekarang on the way ke Kelantan, balik kampung dengan kereta baru Azia. Okey, nikmati pemandangan-pemandangan. Sekarang pukul 7.27 pagi. Jom kita on the way. Sekarang kita ke Highway Spine Road. Okey, baru melepas Bentong. Kita layan pemandangan-pemandangan. Ada video-video yang menarik, kita akan kongsikan untuk nonton semua. Okey, Adam okey? Okey. Okey. Sekarang kita rehat-rehat. Al-Hakim Maju. Sekarang kita Al-Hakim Maju. Al-Hakim Maju. Itu yang Al-Hakim Maju. Kita rehat dulu yang sebelah jalan. Okey, makan tadi. Roti kosong. Roti telur. Roti apa lagi? Roti sarang burung. Roti sarang burung. Okey, kita makan dulu. Kita makan dulu. Dan kita gerak. Okay. Tengah hari memasuki 11 pagi 10.57. Nak kencing ni tapi tahan. Tapi lupa nak kencing dekat Shell tadi. Dekat Shell sebelum masuk highway yang panjang ni. Orang kebetulan ramai pula yang beratur. Ada apa tu Ram? Panas katanya. Bulan panas? Panas. Layan gang steady 11 pagi. Lacak Azia Mah. Okey, berhenti sekejap dekat stesen minyak Petron. Nak terkencing ni. Petron yang selepas pada highway ada Petron sebelah kiri. Okey, kita kencing. Tengok keadaan tu, kereta pun ramai yang balik kampung. Paraya bas semua ada. Semua pun ada. Okey. Santai. Sekarang pukul 11.24 pagi. Matahari pun dah terpacak. Awan pun dah cantik lagi. Kebetang. Belum lagi. Okey. Cantik geng. Awan pun cantik. Dekat dengan belum lagi ni Petron. Siapa tahu Petron ni, Petron apa, komen. Kenapa tu? Panas? Panas. Okey. Orang duduk rumah Lagi. boleh lah. Tunggu orang rumah pergi tanda sekejap. Dan sambung perjalanan. Bye-bye. Yes. Nanti dekat lagi. Bye-bye. Berhenti makan di R&R Gua Musang. Berhenti makan di R&R Gua Musang. Itu penuh. Adam beli ni je. Sudah tu nak makan dah. Okey, sekarang pukul 12.40. Tunggu Zuhur. Kita semayang. Okey, tadi baru semayang di area Gua Musang yang lama. Solat Zuhur, and then lepas solat Zuhur kita makan-makan je. Lepas makan kita terus gerak ke
destinasi kita balik kampung. Okay, kita dapat tengok bahawa kat sini jalan pun dah berubah. Jalan Gua Musang pun dah berubah. Mungkin nak buat huruf highway. Alhamdulillah. Okay, tengok jalan pun tenang, geng. Tengok jalan baru, jalan sementara, tengok highway tengah buat. Mungkin sebelah sini pun dia akan buat juga. Okay, okay, jom kita gerak balik ke hotel kita. Bye. Dah makan. Okey geng, dah sampai Panas Terik petang pukul 5.37 petang. Ui, panas terik sampai Pasir Putih. So kita dah sampai dekat hotel, and then kita nak check in. Kita tengok dulu macam mana keadaan. Okay, so terima kasih yang menonton separuh ataupun sudah full. Terima kasih. Like, comment and share sikit channel Syam Green. Dan kita sambung road tour esok untuk projek kita mencari penyewa tanah. Okay, terima kasih yang menonton, yang support Syam Green channel YouTube. Goodbye.